Hello guys, Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel aku. Baik, aku Fit Firdaus dan kepada yang baru sampai dekat channel aku tu, tak tekan subscribe lagi, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. Okay guys, untuk video kali ni aku nak storykan dengan korang sikit, okay, pasal satu kes yang jadi baru-baru ni, okay, dan kes tu melibatkan aku lah. Okay, ada yang dah tahu, ada yang baru nak tahu dan ada yang mungkin nak tahu pasal isu ni. Okay, so apa isu dia sebenarnya? Baru-baru ni aku punya akaun YouTube kena hack, kena godam. Okay, so aku lost aku punya email, aku lost aku punya channel YouTube. So aku lost aku punya Google AdSense juga. Semuanya gone. Dalam masa tak sampai pun 2 minit. Hilang macam tu je. Akaun yang aku dah build up dalam almost 4 ke 5 years lah. Okay, tahun ni. So, dalam video kali ni aku nak ceritakan dekat korang, aku nak storykan dekat korang macam mana kes tu boleh jadi dan aku akan bagi tahu juga, right? Nanti mungkin next video macam mana nak solvekan problem um, account yang kena hack ni. Okay? Baik, sebelum tu jom kita roll intro dulu. Okay, first thing first, aku letakkan benda ni, kesalahan ni memang aku tak blame orang lain lah, okay? Disebabkan oleh kesilapan aku, disebabkan oleh kebodohan aku jugalah, okay? Dan yang kedua aku salahkan hacker itulah. So, apa kronologi kisah yang menyebabkan akaun aku hilang ni? Okey, cerita dia macam ni, right. Bulan lepas, bulan 6 macam tu, aku tak silap aku awal bulan macam tu, aku ada dapat email lah, okey. Aku ada dapat email dari overseas, right. Yang mana dalam email tu, dia ajak aku untuk collab. Okey, ini aku translate lah, aku pendekkan daripada email tu. Aku dapat email tu, aku baca-baca semua. Okey, lepas tu aku buat research juga, aku tanya dengan ChatGPT dan sebagainya. Okey, lepas tu bila aku tengok email tu macam legit, so aku reply lah dekat email tu. Alright, aku reply dekat email tu, aku tanya dia macam mana nak collab semua. Alright, lepas tu dia bagi aku um, second email lepas tu yang mana um, dia ada bagi apa tu dekat merah tu kan, okay, ada dekat link merah tu, dia akan bawa ke website. Sebelum aku tekan link merah tu sebenarnya, aku dah tanya dengan, aku dah buat research jugalah, aku tanya ChatGPT sebagainya. Okay, dan ChatGPT cakap dengan aku, link tu tak ada apa-apa. Okay, so kita tekan benda tu, dia akan bawa ke website lah. Sebelum aku nak tekan link tu, aku dah pergi check dekat dekat Google. Okay, aku dah tanya Google sebagainya. Alright, adakah benda ni legit? Dan dia kata okey. So bila benda tu okey, so aku tekanlah link tu. So link yang aku dapat dekat email tu sama macam link yang aku buka dekat Google tu. Alright. So bila aku dah tekan link dekat sana, apa yang dia nak, apa yang dia minta adalah dia minta aku untuk masukkan uh, aku punya handle, okay, YouTube handle, right. That's mean aku punya ni lah, aku punya nama channel macam ni, okay, aku punya nama channel ni. Alright, so lepas tu bila aku masukkan nama channel dekat sana, aku dah tak ingat dah link channel ke apa dan sebagainya. Lepas tu second, yang third punya step, aku kena masukkan aku punya email, okay, aku punya email yang aku gunakan untuk aku login dekat aku punya YouTube channel. Okay, maksudnya dia pergi ke satu page, right. Page tu yang kita kena isi kita punya email, kita kena isi kita punya password, right. So aku dah rasa macam kenapa nak kena isi email password dekat dalam page ni? Okay, sepatutnya itu kita punya detail tu tak boleh isi tau, kecuali dekat Google punya site lah. Dan aku tengok link dekat atas tu pun still lagi ada Google account, Google apa tu, google.account semualah, lebih kurang macam tu. So ada lagi lah nama perkataan Google tu. Sebelum aku nak isi aku punya email dekat dalam tu, okay, password dan sebagainya, aku sekali lagi aku tanya dengan ChatGPT, betul ke benda ni legit, sebelum aku nak isi email tu. Dan dia reply dekat aku, yes, benda ni legit, boleh dipercayai lah konon-kononnya waktu tu. Aku dah macam tak sedap hati. Tapi aku ingatkan mungkin ini step, apa tu, ini mungkin prosedur dia yang mana dia mungkin nak kita masuk ke dalam platform dia, register lah ke dalam platform dia, lepas tu barulah kita boleh untuk collapse dengan dia macam tu. Okay, dan collapse ni memang dibayar lah.
So, lupa aku nak bagi tahu yang mana collapse ni memang sangat senang je. Dia tak macam collapse yang kita buat review video tau. Okay, maksudnya kalau dia nak collapse dengan aku, dia nak collaboration dengan aku, maksudnya dia just bagi macam satu banner ataupun satu, orang cakap apa lah, um, iklan lah kan yang biasa kita letak dekat dalam bawah video kat sini kan. Biasa kan ada iklan ni macam ni. So, dia punya syarat macam tu je. Aku ingat dia orang ni macam marketing agency lah. Just bagi iklan tu and then aku dapat payment. Aku okey lah macam tu sebab aku normally memang aku buat video pun. So, ada tak ada iklan aku jalan je aku punya video. Alright. So, daripada aku buat video saja aku letak iklan tu at least adalah juga adalah juga duit yang aku boleh dapat kan, income yang aku boleh dapat. So, aku pun dah research semua, dia kata legit. So, aku pun ikut. Alright. So, bila aku dah masuk, okay, balik kepada story tadi, masuk balik dekat dalam platform tu. Bila aku tanya ChatGPT, dia kata legit. Dan aku pun masuklah dekat dalam platform tu. So, bila aku masuk dekat dalam platform tu, first thing adalah aku punya account tu, dia macam crash tau. Aku dah masuk dekat platform dia, tapi dia still macam crash. Dia tendang aku balik. Sebelum aku masuk dekat platform tu, aku ada dapat notification dekat aku punya phone. Yang mana aku ada login dekat sana. Dia nak aku sahkan benda tu. Adakah aku yang buat? So, aku sahkanlah dekat aku punya phone. Okay, memang aku yang login. So, bila aku masuk dekat dalam page tu, aku kena macam mana? Aku kena tendang balik dekat first page awal balik. So aku pun pelik asal jadi macam ni. Tak apalah mungkin line aku kot. Kan? Sebab tu jadi crash. So aku masuk sekali lagi, aku login sekali lagi email aku, Gmail, password sebagainya. Then dia crash, dia tendang balik dekat first page. 2 kali dah jadi. Aku cakap, asal jadi macam ni? Tak apalah, sekali lagi lah aku try. So aku try kali yang ketiga, sama juga aku kena sahkan balik benda tu dekat aku punya phone dan sebagainya. Okay, yang mengatakan aku yang login. So aku sahkan semua, tendang balik dekat first page. So 3 kali dah aku buat. Dan aku kena tendang. Bila dah kena tendang macam tu, aku screenshot, aku tanya sekali lagi dengan ChatGPT. Kenapa akaun aku jadi macam ni? Kenapa tak boleh login? Kan? Lepas tu dia cakap dekat aku, uh, dia ada bagi reason dia, aku dah lupa dah. Okay, korang tengoklah aku letak dekat sini. So, dia ada bagi email juga, dia ada bagi macam mana, ayat lah ataupun sentence lah untuk aku uh, copy benda tu dan aku aku kena reply balik dekat si penghantar email ni yang ajak collapse tu kan. Okay, tanya dengan dia kenapa jadi macam ni. Right. So selepas aku copy benda tu, aku hantar balik dekat si sender yang ajak aku collab tu kan. Lepas daripada tu, dalam masa 2 minit, lebih kurang lah, seminit 2 minit macam tu, seingat aku nampak aku punya um, email masuk dekat aku punya phone yang mana akaun aku dah ditukar password. Okay. Yang mana lepas tu, um, aku punya akaun YouTube juga dah loading maksudnya aku tak boleh nak access lagi dah. Maksudnya akaun YouTube dekat YouTube Studio aku tu dah bukan aku punya lagi dah. Dia tengah loading, bermakna loading tu untuk keluarkan aku punya akaun YouTube tu daripada YouTube Studio aku pindah dekat orang lain. Okey, dia tengah loading waktu tu. Aku cakap, sudah habis dah aku kali ni. Mampus aku kali ni, aku cakap. Email aku dah ditukar password, YouTube Studio aku dah hilang. Okay, on the way nak hilang dah waktu tu. Right? Dan segala-gala maklumat yang ada dekat dalam akaun aku termasuk Google AdSense yang selalu buat pembayaran YouTube dekat aku pun sekali dekat dalam tu hilang juga. Okay? So aku lost 3 benda. So aku hilang email, password dah ditukar, right? Dan aku hilang juga aku punya YouTube channel. Okay? Waktu tu memang aku punya feeling of course lah, marah ada, sedih ada, geram ada, semua bercampur bau waktu tu. Waktu tu masa aku buat tu pukul 12.30 malam. 18 hari bulan nak masuk ke 19 hari bulan. Okay. Benda tu jadi tengah malam. So lepas jadi benda tu memang aku lost time. Aku tak boleh nak tidur. Dan aku sedih lah, marah semua ada. So aku cari info macam mana nak dapatkan balik akaun ni. Tak boleh. Aku tak dapat info waktu tu. So aku tidur dalam keadaan sedih, marah dan sebagainya. Sampailah aku bangun pagi esoknya tu, aku biasa bangun pagi aku akan check tau aku punya YouTube Studio. Aku akan refresh tu, aku tengok aku punya uh,
apa tu, aku punya income AdSense dekat dalam aku punya YouTube studio dia lah. Okay. Siapa yang buat YouTube dia tahulah. Setiap pagi dia akan refresh, dia akan tunjukkan berapa kau punya income tu yang kau dapat pada hari sebelumnya. So biasanya setiap pagi, eh, setiap pagi aku akan tengok benda tu. Right? So, selepas daripada tu, pagi tu aku bangun, aku aku teringat balik kes semalam yang mana aku punya YouTube dah hilang. So bersambung balik kesedihan tu, bersambung balik kemarahan tu. So start daripada tu aku cari info dan sebagainya. Aku cari dekat mana aku nak dapatkan balik aku punya account ni. Dekat mana aku nak email uh, aku nak email ke team YouTube untuk aku dapatkan balik aku punya email. Tak ada tau. Okay. Aku cuba recovery semula aku punya email tu, alright, based kepada aku punya uh, email dan backup email sebelum ni pun dah tak dapat lagi dah. Okay. Si hacker tu dah tukar dah. Right. Dia dah tukar aku punya um, recovery email kepada email yang lain. Sebab aku check, memang aku tak kenal langsung recovery email yang aku dapat. Dan account tu dia dah tukar ke Gmail yang memang tak familiar langsung. Memang bukan email daripada aku. Aku tak pernah register, aku tak pernah tahu pun tentang email recovery tu. So memang segala maklumat kalau aku buat recovery email tu, okay, segala maklumat dihantar ke email si hacker tu. So aku tak dapat lah. Aku tak dapat nak recovery semua. Right? So aku cari macam mana nak contact Google, macam mana nak dapatkan balik punya account ni. Sampailah aku dah buat macam-macam cara tau. Buat macam-macam cara. Aku pergi dekat sini, aku pergi dekat sini. Semua tak dapat. Semua tak boleh bantu. Okay. Aku cari dekat YouTube. Sampai aku cari dekat YouTube channel ni, sampailah aku jumpa satu info. Okay. Daripada seorang YouTuber Malaysia juga. Okay. Yang mana dia pernah kena hack sebelum ni. Dan dia dapat balik dia punya account. Okay. Aku cari info dekat situ. Dan aku cari juga info adalah konten-konten daripada Indonesia pun buat benda yang sama. So, apa yang aku buat adalah, ni dia cara dia. Okay. Cara dia adalah aku kena install aplikasi Twitter. Okay. Ataupun sekarang ni lebih famous adalah aplikasi X lah. Okay. So, aku kena install benda tu dan dekat sana sahaja ada YouTube team yang akan reply dekat kita. Maksudnya kita boleh communicate dengan dia, kita boleh ada conversation dengan dia. Alright? So, aku install benda tu. Okay, aku install aplikasi X. Sebelum ni memang aku tak ada benda tu. Okay, sebab Twitter tu dah lama kan. Okay, Twitter tu dah lama, dah macam tak pun nak famous sekarang. So memang tak adalah aku tak install benda tu. Memang aku tak ada social media tu. Dulu ada tapi aku dah lama tak aktif. So aku install balik benda tu. Dan bila aku login balik dekat dalam tu, aku pergi cari balik. Okay, YouTube team. Dan memang ada account tu, ada berapa juta dah follower dia. Lepas tu, apa yang aku buat adalah aku kena apa tu, buat posting dulu. Okay, buat posting dulu, teks dia. Lepas tu barulah dia reply dekat aku dan barulah dia DM aku dan barulah kita ada conversation dekat sana. Alright? Dan lepas tu barulah aku boleh untuk dapatkan balik account YouTube aku melalui step-step yang dia bagi dekat dalam tu. Okay? So dekat sini apa yang aku nak bagi tahu dekat korang yang mungkin um, ada terima email collapse ke ataupun ada terima segala benda-benda yang melibatkan collaboration lah, okay. Make sure jangan tekanlah apa-apa link yang ada dekat dalam korang punya mail tu ataupun jangan join lah mana-mana collaboration yang korang memang tak pasti ataupun tak tahu, okay, kesahihan tentang collaboration tu, okay. Dan aku panggil ni sebagai phishing email lah, okay, sebab bila korang dapat email tu, korang isi segala maklumat, dia boleh curi korang punya data, okay, boleh hack korang punya account. Dan that's why lah benda tu jadi dekat aku. Okay, dan that's why lah account aku kena hack. Right? Dan aku lost segala-galanya. So, untuk nak pulihkan benda tu semua, aku rasa dalam lebih kurang, aku kena 18, 19, 20, 21 hari bulan, baru aku dapat balik aku punya account dekat tangan aku. Segala apa tu, pembayaran YouTube kan yang upcoming, contohnya macam biasa YouTube akan bayar dekat dekat apa tu, AdSense akan bayar dekat YouTuber dalam 21 sampai 26 hari bulan. Okay, so bila account aku dah lost, aku dah kena hack, aku jadi
stres tau sebab pembayaran YouTube dah dekat dah. Korang bayangkan pembayaran YouTube aku kena 18 19 bulan. Okey, payment YouTube 21 hari bulan nak masuk dah dekat dalam aku punya account. So bila benda tu hilang, aku dah jadi macam stres sebab income aku satu-satunya sumber income aku datang daripada YouTube ni juga. Okey, korang bayangkan dalam aku punya Google AdSense waktu tu ada beratus USD dah. Okey, yang aku kumpulkan lebih aku rasa dah almost 300 USD dah. Right? Yang ada dekat dalam akaun YouTube aku tu. So, bila benda tu hilang, aku jadi stres. Aku jadi stres sebab income tu pun sekali hilang. Okay? Aku risau sebab apa tau? Aku risau sebab kalau si scammer, si hacker tu tukar aku punya YouTube AdSense ataupun tukar aku punya banking, sistem banking dekat dalam aku punya AdSense tu yang boleh menyebabkan kalau YouTube ataupun AdSense bayar duit tu dan mungkin pembayaran tu akan pergi dekat akaun si hacker ataupun scammer ni. So aku habis lah waktu tu. Memang aku tak dapat apa-apa lah maksudnya untuk bulan ni. Alright? So benda tu jadi that's happen masa pembayaran YouTube dah dekat dah. So that's why aku stress. So aku kena struggle, aku kena work hard juga untuk dapatkan balik aku punya account. Okay? In the end selepas 4 hari lepas tu, 21 hari bulan barulah aku dapat aku punya account balik. Right? Dan selepas aku dapat aku punya account tu, aku check segala benda, aku remove segala benda-benda dekat dekat dalam setting, dekat dalam account aku yang mungkin ada contoh scammer tertinggal dia punya email dan sebagainya. Okay, lepas aku dah remove benda tu, right? Dan 22 hari bulan, okay, 22 hari bulan baru aku dapat email. Biasanya AdSense akan hantar email tau setiap kali pembayaran dah dibuat. 22 hari bulan barulah aku dapat email yang mengatakan payment dah dibayar ke dalam akaun aku. Alright? Dan lepas tu barulah aku dapat duit tu dalam aku punya akaun bank. Dan alhamdulillah lah. Okay, benda tu sangat-sangat cepat. YouTube team sangat-sangat membantu. Okay? Dia bertindak dengan pantas dan masalah tu berjaya diselesaikan. Alright, sebelum payment dibayar. Okay, maksudnya masa yang aku ada tu memang sangat tight lah. Okay. Aku kena settlekan benda tu dalam masa 3 hari juga. Sebab kalau tak settle, si hacker tu ubah sekali aku punya detail, habis guys. Aku punya income YouTube yang beratus USD dekat dalam aku punya channel ni, hilang macam tu je. Dan habis kerjaya aku dalam bidang YouTuber ni, okay. Aku rasa aku akan terhenti lah. Sebab aku pun rasa kalau hilang aku punya akaun ni, aku dah malas lagi dah aku nak buat akaun baru. Okay, tapi sebabkan dapat balik, alhamdulillah, aku pun banyak berdoa juga waktu tu. Hari ni akaun tu berjaya ada dekat tangan aku balik lah. Okay, so manakala video ni pun dah panjang dekat 20 minit. Alright, so untuk next video nanti aku akan buat satu lagi video macam mana cara untuk kita dapatkan balik akaun YouTube ni. Okay, dengan lebih detail. Okay, apa step yang perlu korang buat. Right, um, apa yang perlu korang isi, aku akan tunjukkan sekali dalam next video nanti. So make sure kalau korang yang kena hack, korang punya account tu gone, hilang, okay, dan korang nak tahu macam mana nak recovery, nak dapatkan balik korang punya account tu, aku akan bagi step by step. Alright, make sure korang jangan lupa tekan follow, okay, tekan subscribe, tekan like dekat bawah ni. InsyaAllah next video aku akan buat satu lagi video cara untuk dapatkan balik account YouTube yang kena hack. Itu paling penting. Okay, sebab video ni dah panjang dah. So moral of the story dekat sini, okay, conclusion dekat sini, kesimpulan dia dekat sini, janganlah, okay, jangan klik mana-mana email, jangan klik mana-mana platform yang korang memang tak tahu, yang memang walaupun dah tanya dengan ChatGPT, alright, dah tanya dengan segala bagai reference yang korang buat, dah Google sebagainya, okay, tapi korang masih was-was, tak ada kesahihan, masih 50-50, alright. So aku punya advice, tolonglah jangan tekan ataupun jangan join platform-platform yang macam tu. Okay, especially lah platform-platform yang luar negara ni, sebab kita tak tahu. Okay, luar negara tu agak susah untuk kita nak pergi sahkan benda tu betul ataupun tak. So kalau korang tak nak jadi macam mana yang dah jadi dekat aku, okay, macam mana kebodohan yang aku buat pada akaun aku ni, so elakkanlah collect daripada apa tu, company-company luar ni. Okay, yang memang tak tahulah kan legit ataupun tak. Alright, so aku rasa tu je kot video kali ni. Okay, terima kasih juga kepada korang yang dah stay sampai habis dengar aku punya cerita ni.
Boleh Yas, aku Firdaus. Assalamualaikum. Bye.